Allah nak apa ni daripada kita ni? Apa yang Allah nak dari kita ni? Satu yang Allah nak, kita buat apa sahaja kerana Allah. Kamu derma 10 sen kerana Allah lebih bernilai daripada derma kamu 10 juta ringgit bukan kerana Allah. Kamu solat duha 2 rakaat setahun kerana Allah, 2 rakaat setahun itu lebih bernilai dari 1000 rakaat duha bukan kerana Allah. Sebab tu ada satu sahabat, satu ni je, dia berjihad di sisi Rasulullah sehingga Nabi pun tengok dia berjihad, Nabi tengok keberanian dia, sahabat-sahabat tengok keberanian dia. Akhirnya lelaki ini mati. Apabila disebut-sebut tentang keberanian dia di sisi Rasulullah, sahabat-sahabat lain cerita lelaki ini berani, lelaki ini kuat, lelaki ini bunuh ramai musyrikin. Nabi kata huwa finnar. Dia di dalam neraka, kata Nabi. Pandangan semua sahabat, lelaki ini ikhlas, lelaki ini berjihad, lelaki ini berjuang. Bukan main Dota, tuan-tuan. Lelaki ini pakai perisai perang. Lelaki ini membawa pakaian perang, membawa pedang perang, tombak perang. Akhirnya mati. Nabi kata huwa finnar. Lelaki itu dalam neraka. Wal'iyahzubillah. Tengok balik. Oh, dia tidak berjihad kerana Allah. Dia berjihad untuk orang sebut dia berani. Dia berjihad untuk orang sebut dia kuat. Lalu orang ramai pun sebut dia berani, orang ramai pun sebut dia kuat, maka dia dah dapat pujian dunia, dia tidak ada pahala di sisi Allah.